Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali. Okey, ni basikal ni nak tunjuk sikit. Ni petang lah ni, pukul 4 lebih, pukul 5 lah, 5 petang lah. Okey, nak tunjuk sikit. Ini loop pedal ni, loop untuk klip ke kasut kan. Jadi kalau kita pakai kasut krok ni slipper krok ni lah. Okey, untuk santai-santai kayu petang, beli ni. Beli nama ni pedal plate, nama dia pedal plate. Tujuan dia masuk kat sini, kemudian boleh guna. Cara dia, saya tunjukkan cara dia. Nak masukkan ni plate ni hard plastik hard plastik. Okey, masuk dia macam ini, tekan terus. Jadi pakai slipper ke pakai kasut biasa pun boleh. Untuk apa, kayu petang-petang kan, santai-santai. Jadi tak perlu pakai kasut basikal lah, yang clip tu. So ni dia ada dua version, satu SPD dengan satu Look Q. Yang ni Look lah, Look Q. Jadi nak buka, cara buka dia paling senang, dua tangan ni, satu ni tekan ke belakang, yang ni boleh buka, angkat lah, macam angkat. Senang je. Kalau kita twist pun boleh, twist tu berat, ada lubang sini. Ni lubang ni boleh buka juga, pakai skru ke, buka lah macam gitu. Buka apa, cara buka kasut kita kan, kat klip ni. Jadi yang paling mudahnya, masuk tekan je. Nak buka, tekan sini sikit. Tak susah mana lah. Okey, sekarang ni kita nak kayuh petang-petang tanpa perlu pakai kasut basikal. Pakai krok macam ni pun boleh. Satu tracksuit biasa lah. So boleh kayuh petang. Satu lagi, tadi saya baru beli ni. Beli apa ni, lock basikal. Yang bagus ni dia ada 5 digit. Harga dia RM27 tadi beli, baru beli tadi. Yang 4 digitnya RM19. Saya nak 5 lah, jadi susah sikit orang nak buka. Tujuan dia bukan apa, kat sini tak ada penjuri. Tujuan dia nanti di Malaysia, kalau nak pergi masjid ke, nak pergi toilet ke, boleh lah guna ni. Harga pun tak mahal. Cara nak pijak tu, kalau ini terbalik kan, jadi kita tolak di ke atas. Ni dah flat, tu boleh kayuh lah macam ni. Sama juga yang sebelah ni. Okey. Okey, petang-petang kayuh santai-santai. Pakai slipper krok macam ni. Ni nampak slipper krok tu. Tempat kayu basikal ni boleh lalu sini lah. Dah 5:30 ni petang. Ni masalah sikit, nak kena turun. Halo.
Sebenarnya saya nak pergi kedai motor Harley Davidson. Dia dah pindah tempat ni, jadi dia dekat dengan rumah, 4 km je. Tu tujuan dia ni sekarang ni. Saja nak round-round kedai tu. Kedai tu baru buka lagi, dalam seminggu baru buka. Dia pindah tempat. So nak pergi tengok lah. Ni laluan basikal, tapi tak ramai orang lalu lah tempat ni. Depan tu dah ada maintenance. Nak kena lalu tepi pula. Bismillah. Ini dah off-road dah ni kira. Boleh lalu tak ni? Okey. Mana nak pergi ni? Depan tu ada tempat basikal juga, kayu basikal. Nak kena cross jalan. Tengok macam mana. Tengok. Okay, ni keadaan dia. Tengok belah kanan ni ada tempat track basikal. Nak pergi atas ni, depan ni. Saja meronda petang-petang ni. Ni dia track basikal. Untuk makluman, ni tempat ni di Qatar, Doha, Qatar. Kenapa saya ada sini? Sebab bekerja di sini lah. Okey, ni laluan basikal. Kan mudah tu. Belah kiri ni highway. Kedai basikal tu, kedai motor tu di seberang ni je. So nak pergi dia, nak kena cross dekat traffic light. Lepas tu pergi menyusul. Okey, saksikan. Belah kanan. Tanah kosong ni ada projek ni lah. Kiri highway. So depan tu traffic light, kita nak buat U-turn lah kat situ. Okey. Assalamualaikum.
Okay, nak cross traffic light ni. Tengok macam mana. Boleh tak? Tak ada kereta, boleh cross. Okay, yang ni basikal kena berhenti. Tekan sini lah. Alhamdulillah. Tak payah tekan sebenarnya. Boleh je. Sebab belum time lagi. Okay, ni kira U-turn lah ni. U-turn untuk basikal. Okay, tengok kereta clear tak? Clear lah. Walaupun merah, clear. Okay, ada basikal, ada kereta. Clear, jalan. Tengok dia sambung balik ke jalan basikal. Tu bagus ni di Qatar ni. Dikatakan jumlah trek basikal macam ni di tepi jalan, jumlah dia unbelievable. 1000 km trek basikal macam gini di Qatar. Boleh Google. Kalau tak percaya boleh Google. Dia bukannya bersambung lah 1000 km tu, tapi dia total trek basikal. Dia macam tempat ni lain-lain tempat. Kalau dia connected, lagi best lah. Sebelah kanan ni kedai deretan kedai lah ni. Macam-macam kedai ada. Sanitary, car wash ada sini. Apa ada lagi? Bakery pun ada ni. Kitchen, trading and maintenance. Okey. Ada kedai repair kereta juga ada sini. Cuma kalau naik basikal ni kena kayuh lah. Kalau jalan kaki lagi parah. Biasa diorang ni naik kereta je nak pergi kedai mana-mana kan. Okay, tengok ni. Nak cross jalan, nampak? Oh, dia berhenti. Thank you. Dia ada hormat pada pengayuh basikal. Insurance company pun ada sini. Nampak? Sini ada insurance company. Tinted pun ada. Kedai tinted. Kedai kereta, jual kereta ada juga ni. Ni Hyundai. Sebelah ni Hyundai. Okey, saya dah sampai ni, Harley Davidson ni, nampak ni. Okey, saya cross lah. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, nampak tadi saya bawa apa? Kunci basikal, nampak? Jadi apa saya nak buat? Saya nak parking basikal dekat sini. Dekat sini saya nak parking. Okay, apa saya buat? Saya lock basikal. Kalau boleh dengan tayar lah sekali. Kalau sampai.
Kalau tak sampai tu pandai-pandai ya. Pandai-pandai. Okey, ni saya kunci basikal macam ni. Okey, kemudian boleh masuk kedai lah. Okey, ni kedai motor ni. Kedai baru, tak besar sangat. Okay, ni nak tunjuk motor ni CVO Road Glide CVO ni Custom Vehicle Operation. Paling mahal lah ni. Dia punya CC dia 121 cubic. 121 cubic ni dekat 2000 cc, dekat 2000 cc ya. Harga dia nak tahu harga dia. Harga dia memeranjatkan kata rial 249,900 2025. memang mahal lah motor, tapi dia cc dia kecil sikit, 117 pun besar juga, 1900 cc. Bentuk semua sama, tapi bukan CVO. Harga dia murah, 153,900 2025. Okey, yang ini nama dia Street Glide. Tengok dia punya fairing line. Yang ini kalau apa pusing, road glide dia punya dia punya fairing tak bergerak. Tapi kalau ini Street Glide, dia bergerak dengan fairing sekali. Okey, harga dia 158,900 2025. Ni dia. Yang cantik lah, color pun memang cantik ni. Satu lagi unik, Street Glide. Harga sama, 158,900. Baru kan, brand new. Sebelah ni ada breakout. Dah sold dah ni. Reserve. Ada orang nak beli dah ni. Tapi color dia cantik lah, berkilat merah. Ni Softail Lowrider ST Softail. Harga dia 123,900 2025. Color memang cantik lah. Banyak lagi option ada, color option. Harga 156,900. Ini Road Glide 117. Ini apa, Billiard Grey nama dia, color dia. Okay, sebelah ni Road Glide. Harga 159,900 2025. Iron Horse Metallic color dia. Cantik juga ni. Nice color. Okay, ni tingkat atas lah. Tengok apa ada. Ni April lah ni. April ni maknanya. Okay, ni tempat t-shirt ada, jaket, mana lah, Harley Davidson. Okay, nak tengok harga ni macam ni ya. Tanya dia. Okay, tengok contoh harga dia
1200 mahal. Tapi ada diskaun lah. Ada diskaun 20%. So murah sikit lah. T-shirt ni semua ada, jaket, topi. Ni Ali Davidson ni lah. Mana yang berkenan boleh komen lah. Mana yang berkenan. Ni saya ni. Wig. I like red color. Distinct from distant, you know. Yeah, this is small. No sizes. Okay. This one, don't like black. Black, I don't like black. It's okay. Ali Davidson. 1 minute later. Ya, dah nak masuk maghrib ni. So nak balik lah. Bismillah. Okey, ni dia tujuan dia. Okey. Selesai. Dah nak maghrib, kena balik lah. So jalan ikut jalan tadi. Tadi kononnya nak beli t-shirt. T-shirt tu warna dia orange. Cantik lah t-shirt tu. Tapi belakang dia gambar Ba Alif bayar. Tak jadi beli terus. Aduh. Okay, on the way balik ni. Kejap. Lampu dah buka ke belum ni? Lampu dah buka dah. Bismillah. Dah nak masuk maghrib dah ni. Patut keluar rumah tadi awal sikit. Lewat keluar sebab pergi makan. Yang bagus tempat ni ada laluan basikal lah. Tu yang bagus tu. Senang nak bergerak. Nak pergi kedai ke, shopping ke. Cuma tu lah kena kunci basikal tu. Tambah-tambah di Malaysia lah. Kalau di sini kecurian tu boleh kata tak ada. Okey, bateri kamera ni dah nak habis juga ni sebenarnya. Kalau tamat tu kira selesai lah ni. Okey. Sehingga bertemu kembali, insya-Allah. Kalau rajin buat video lah. Assalamualaikum.